Tapi belum. Korang nak nantilah. Okey. Soalan daripada episod Rizal dan Mariam. Korang dah tengok tak Rizal dan Mariam? Kimchi, durian kimchi. Okey? Betul? Tak. Nak beritahu, jangan sebut benda-benda yang macam apa tu? Okey. So kita share je ni. So untuk ni soalan ni daripada Nina's Positive Mind 226. Soalannya, kau tengok ni Kak Era dah dia tulis tau. Tengok. Pak, kita orang yang buat siap. Ada orang tu tidur kan, kita ingin tahu tentang persekolahan Sofia dan Alisha dan perancangan masa depan untuk mereka. Sekali ya. Ingin tahu tentang persekolahan Sofia dan Alisha dan perancangan masa depan untuk mereka. Okey, kita mulakan dengan Alisha dulu. Senang kau tolak sini. Jawablah saya. Okey. Okey, perancangan untuk Alisha. Alisha sebenarnya itu hasil perbincangan Kak Era dengan bapaknya lah. So saya sekarang janganlah jawab Sofia ni, jawab Sofia dulu. Sofia dulu. Sofia dulu Okey, Sofia dia tunggu SPM lah. Bulan 11 ni. So bulan 9 dia akan trial, bulan 11 dia SPM. Selepas SPM tu kan selalunya dia orang ada cuti panjang kan. So saya berharap Sofia boleh menyambung pelajaran dia dekat IPTA lah. IPTA dalam negara lah. Saya tak bercadang nak hantar Sofia keluar buat masa ini. Tapi kalau ke depan, kalau ada, kita tengok daripada keputusan dia nanti macam mana. Kalau keputusan dia tu tengoklah. Kenapa tak bercadang nak hantar dia keluar? Sebab saya sebenarnya risau. Bukanlah risau, saya sebenarnya tak naklah berjauhan dengan dia tu. Itu bapak punya kemahuan, anak punya kemahuan. Ultimate seorang student, saya rasa ultimate dia orang ialah belajar overseas. Ultimate seorang student ialah tertakluk lah, majority lah. So kadang-kadang parents memang susah nak melepaskan Sofia account. Sofia account. Tetapi kadang-kadang dia Tapi tengok keadaan. Saya tak adalah 100% menghalang. Tapi sekiranya kalau ada dekat sini, kita teruskan kat sini lah. InsyaAllah. Kalau dia nak further nanti tu baru ni, biar dia biasa dulu dengan kehidupan. Saya nak dia bercampur dulu. Dia belajar untuk independen. Macam mana kalau kat sini pun berjauhan juga. Cuma independen dulu. Dia dah pandai bawa diri, barulah keluar lah. Okey. Saya pun